Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal daripada blog wikicara.org. Hari ini saya nak kongsikan satu cara, iaitu cara untuk kita membayar zakat secara online dengan menggunakan bank Islam. Untuk kali ini saya akan tunjukkan menggunakan bank Islam. Di video yang akan datang saya akan kongsikan menggunakan CIMB Click pula lah. Okey, untuk hari ini pembayaran zakat dengan bank Islam, hampir keseluruhan negeri anda boleh membuat bayaran zakat, sama ada zakat pendapatan, zakat emas, zakat perniagaan dan lain-lain melalui bank Islam. Okay, macam mana caranya? Pertama sekali anda perlu login ke akaun bank Islam anda. Ini adalah paparan dia. So anda pergi ke payment and service, bill payment, payment bill. So select akaun anda. Lepas tu kita pilih open biller dan kita pilih majlis agama ataupun pusat zakat yang kita nak bayar lah. Contohnya so kita nak bayar di pusat zakat negeri Johor. Macam saya tinggal di Johor, so bayaran zakat mesti dibayar di Johor lah. Jika anda tinggal di Melaka, Pahang, wilayah Persekutuan Negeri Sembilan, anda boleh buat bayaran di pusat pengurusan zakat negeri masing-masing lah. Okay, anda hanya perlu tekan pusat zakat, contoh Johor. So kat sini dia akan ada zakat type lah. Okay, zakat type kita boleh pergi sini. So kita boleh buat, apa bayaran zakat yang kita boleh bayar di bank Islam ni. Untuk Johor, zakat wang simpanan, zakat saham, zakat pendapatan, zakat perniagaan, emas dan perak, pertanian, ternak ganda, rikas dan galian. Dan ketika anda buat potongan zakat pendapatan ataupun zakat emas dan perak anda, dalam masa 15 hari anda akan pihak pusat zakat negeri Johor akan bayar riset lah. So jika anda bayar zakat, contohlah zakat pendapatan, so daripada riset tu anda boleh buat claim untuk income tax anda di tahun hadapan lah. Ok, kita contact number dan juga amount berapa. Ok, mudah bukan? Itu sajalah cara dia untuk kita membayar zakat secara online menggunakan bank Islam online. Memang sangat mudah dan saya rasa tiada alasan untuk kita tidak membayar zakat lah, kerana semua kemudahan telah diberikan kepada kita untuk membayar sekiranya anda mampu lah. Okey, jika ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, anda boleh nyatakan di ruangan komen, ataupun anda ada pengalaman membayar zakat secara online, anda boleh kongsikan di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Jangan lupa untuk teruskan membaca blog saya di www.wikicara.org. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.